500, mu nak delete 100 ya. Hey, matematik ya simple. Apa ya jadi pening gitu. Jom. Ada netizen komen. Okey. Dia sakit dah lama dah. Okey. Lepas tu ada tak tips untuk hilangkan sakit tu dalam masa cepat dan kira hilang terus? Okey, baik. Maka pen, Bik. Okey, gini, Bik. Kita orang Islam kena percaya bahawa kena jarum sikit, Bik. Jak kena jarum. Ya. Itu kerana ada dosa. Okey. Penghapusan dosa. Kena sikit lah. Kita orang Islam. Tapi, Bik, awas. Mu jangan tengok orang sakit megoyak gitu. Awak ni nak hapus dosa ni, jangan. Kena kita ya. Kena ke orang lain, kita kena kata akad darjat. Kena ke diri kita. Okey, so mu bayar ke? Ni penyakit. Mu letaklah dia sebagai negatif 100. Okay. Negatif. Dosa lah. Faham betul-betul? Right. Kalau mu buat dosa tu besar agak, negatif 1000. Semakin kritikal penyakitmu, semakin besarlah dosa yang mu buat. Bukan Allah benci. Untuk kita muhasabah. Sebagai contoh, Bik. Saya sakit perut. Saya kena cek dosa mana perut saya sakit. Iya, gastrik, iya, batu karat. Itu perubatan. Awak kan saat tadi, dah terah dah macam-macam ubat tapi tak sembuh. Mungkin dengan jalan ni. Mungkin saya ni tersepak kucing. Tunjuk kucing tu, Bik. Dia mengandung. Saya tersepak. Tak sengaja. Dosa ni dia macam racun. Dosa ni macam racun. Mu kena, kalau mu tak kena, mu minum kena. Jadi, macam mana saya nak cover mula kesalahan saya dengan kucing? Tak kena nak gigi ni, Bik. Cing, minta maaf, Cing. Minta maaf. Saya tersepak dia contohnya. Macam mana saya tahu saya tersepak dia? Itulah muhasabah. Duduk seorang mikir, mana aku buat silap? Kita, Allah akan bagi lintas hati. Hari ni sakit perut, oh tersepak kucing. Kita makan dia. Kalau tak makan dia. Lebih. Faham tak faham? Okey, tak faham lagi, tak nampak lagi. Gini. Anggap penyakit itu negatif 1000. 1000 banyak sangat. 100 lah. Awak kena buat satu amalan supaya dia jadi positif. Faham tak faham? Fokus belakang. Kalau dia sihat, mungkin main jauh, mu tak faham. Mu dah cari salah aku lah. Tapi kalau mu sakit, mu dah cuba macam-macam ubat dah tak jadi, try out senapah. InsyaAllah ada jawapan. Katalah mu buat amalan, kita katalah apa-apa amalan lah. Zikir ke, wirid ke, mu buat 10. Positif 10, tolak negatif 100, jadi berapa? Negatif 90. Ada lagi 90 tak sembuh, lama lagi. Faham tak faham? Betul. Jadi mu kena cari positif 100 juga. Untuk jadi kosong sembuhlah mu. Tetapi masalahnya, ini dosa lama. Dosa baru ada pula kita buat. Betul. Bukan kata hari ni kita maksang tak buat dosa langsung. Pak bila tak lesah. Sebab tu tak sembuh-sembuh. Kenapa? Nakak. Jadi ada satu amalan, ada satu cara, yakni untuk mu buat amalan dengan cara orang lain je buat. Faham tak faham? Maksudnya? Mu makan. Bagi makan orang. Faham. Kenapa? Bila mu bui makan orang, contoh gini, Bik. Aku makan kamu. Aku belanja mu makan. Jadi darah daging. Ya, betul. Islam aja, kalau kita makan orang, dia dah jadi darah daging. Amalan mu, Bik, mu buat, mu mayam, mu zikir, mu boleh kaku, Bik. Siapa mu mati. Ya. Amal jariah. Tapi dah semua kita ambil, aku ambil amalan ya. Ya. Okey. So, jawapannya bagi makan orang ramai-ramai. Contoh mu makan 50 orang. Mu buatlah nasi lemak harga RM1. Atau RM2. Mu makan. Dan 50 orang. Daripada 50 orang tu, sehari tu, dia buat 10 amalan. Mudaratkan 50 orang, berapa amalan dah masuk ke mu? 500. 500. Mu nak delete 100 ya?
Hei, matematik ya simple. Apa yang jadi pening itu? Faham tak faham? Faham tak faham? Tak tu sehari. Siapa dia mati ni? Sehat lah mu. Kalau mu sombong, mu kata aku tak ada dosa. Sweat. Kalau mu berasa mu pendosa, mu pergi dengan kederat mu tak ada, we makan orang. Faham ke tak faham? Benda simple ni, jangan dok mata. Gitu, benda simple. Jadi, objek kena pergi juga hospital. Aku tak kata salah. Hospital tu mu minta nasihat siapa? Doktor. Ya. Ini kita guna cara Islamik. Ya. Mungkinlah jumpa doktor tak ada masalah. Ya. Tapi ini kita minta dengan raja segala doktor. Ya, betul. Yang menyembuhkan kun fayakun, sembuh-sembuh lah. Ya, betul. Kalau doktor mu sanggup bayar RM100 untuk dapat ubat, kenapa mu tak sanggup keluar RM100 untuk sedekah orang? Iya. Nah, Padu. bersambung.